Korang semua mesti kat rumah ada banyak mangkuk atau pinggan dan ada setengah laci yang kalau korang pasang, yang siap pasang tu dia tak ada macam compartment untuk korang asingkan korang punya bowl, korang punya pinggan. So jadi korang boleh beli benda ni. Benda ni portable je pun, korang just letak, tarik, nanti korang boleh terus susun pinggan korang mengikut compartment yang disediakan lah. Dan dia ada untuk pinggan besar, pinggan kecil. Nampaklah lebih tersusun. Ni pula adalah alat untuk korang gantung benda saja, tapi aku guna dia as tempat letak span. So korang ada span ni kan kat rumah kan, kadang dia duduk kat tepi dan jadi macam lembab, basah. So jadi korang boleh tampal je benda ni dekat dalam sink korang. Then kalau letak span korang dalam tu macam ni, kau punya papa sponge ke apa ni, so letak kat situ. So air tu kau menitik terus dalam sink dan nampak lebih kemas juga, dan dia tak akan menyebabkan kat atas kabinet korang jadi basah ke apa sebab semua air akan tertumpul dalam sinki.